Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. First sekali saya nak minta maaf lah sebab dah banyak hari tak buat live kan. Sebab lah kenapa saya tak buat live bukan suka-suka kan. Tapi saya melihat sebab kita gini guys. Yalah, saya ni dah lama lah 2008 kan. But saya rasa lepas 2018 lah banyak yang kenal saya ni betul-betul 2018 lah. Sebab masa tu saya gerakkan kempen penyatuan ummah dan apa yang saya cakap ni jadi. Itu yang sebenarnya. Betul ke? Korang yang follow daripada dulu ni, yang follow daripada dulu ni, sebab apa yang saya cakap tu jadi. Betul tak? Itu yang sebenarnya tu. Tapi bukanlah seperamat. Maksudnya pengalaman, saya tengok, maklumat yang saya dapat. Jadi, saya cakap lah kan. Dan nak berkenaan dengan konspirasi lah. Kan? Konspirasi macam mana Zahid dengan Anwar Ibrahim. Kan? Konspirasi Tun Mahathir. Macam mana dia buat untuk menyelamatkan negara. Konspirasi Najib Razak. Jadi, siapa yang follow daripada dulu, inilah saya. Kan? Dan, yalah, ada orang suka, ada orang tak suka. Tu biasalah. Kan? Kita ni ada orang suka, dia tak suka. Ada yang dulu suka saya, sekarang tak suka pun ada. Ada yang dulu benci, sekarang suka. Lagi ramai lah kan. Betul? Lagi ramai saya rasa ni kan. Yang dulu benci, sekarang sayang kat sehari. Kan? Hari-hari nak dengar live aku. BC pun tak nak tengok muka. Tak apa, malam ni kita tunjuk muka sikit. Sekarang dulu. Sikat rambut ni, okey, kalau betul lah ada yang follow dah lama kan, saya nak tanyalah. Sikat rambut ni, sebab apa dulu? Dia bukan sebab live TikTok ni. TikTok ni baru je. Zaman Facebook dulu, sikat rambut bila? Dia ada waktu. Dia ada waktu sikat rambut tu. Bila? Siapa ingat? Time live tu, saya tak sikat rambut, melainkan ada sesuatu yang saya sikat rambut. Siapa cakap tu? Tu ada satu cakap tu. Dulu dalam live Facebook dulu, apabila perempuan, makcik ke, nenek ke, anak dara ke, perempuan lah, perempuan. Asalkan perempuan. Sajak tak nak Sajak tak nak. Perempuan tulen. Naik je dalam kotak, saya akan keluarkan sikat, saya akan sikat rambut. Itulah trademark Sir Azri. Daripada dulu lagi. Lepas satu lagi, rokok lah. Sekarang ni tak. Isap rokok juga habis lah kan. So, itu pun orang koyak. Aku pun tak faham lah. Sikat rambut pun dia orang koyak. Kenapa dia orang ni? Buat apa pun guys? Malam ni tak adalah manis-manis. Cuma saya nak recap balik, ingatkan korang. Sebab apa yang berlaku ni, saya dah cakap dah. Saya dah cakap satu. Apa yang Sir Azri cakap ni, dia cepat dengan lambat je. Cepat ataupun lambat sahaja. Itu je yang sebenarnya. Setuju tak? Tapi adalah cakap tu. Mana kata Najib keluar 1 hari bulan, kenapa tak keluar? Kata Azam Belen jadi penasihat khas PMX. Tak lantik pun. Penipu lah. Betul. Korang pun mesti terkesan punya. Yang mana follow saya, yang percaya saya cakap, bila cakap, kau pun terkesan juga. Nak. Sikit je lagi. Mana? Sikit je lagi. Sikit. Alah. Guys. Come on lah guys. Relax. Ini kita dalam perjuangan. Korang jangan koyak dengan Walano ni. Ke korang koyak dengan Walano ni? Yang follow Sir Azri sekian lama ni, koyak ke dengan Walanon? Koyak ke dengan Walanon? Saya tanya dengan korang ni, yang follow Sir sekian lama ni, koyak ke dengan Walanon? Bila Walanon menganjing kau, sikit je lagi. Mana sikit je lagi? Kata nak jatuh, tak jatuh-jatuh. Kau koyak ke? Jangan koyak, guys. Buat apa nak koyak? Korang ni betul lah. Jangan koyak.